Bah. Kenduri ni kalau dipen cepat besar. Tapi okey. Sahabat. Alhamdulillah, bismillah. Sebagian kita dapat. Okey. Tak boleh tamatkan. Tong sampah tapi kita jadikan tenda biru hanya janurku. Tenda biru tu kan. Tapi tak pandai buat. Kutip sambil rukuk-rukuk mengutip, bangun. Tunduk sekali lagi, kita bangun. Itu senaman ni. Senaman ni walaupun dia tak nampak, tapi satu senaman yang sangat bagus untuk kesihatan. Assalamualaikum sahabat, semoga semuanya sedang sihat dan ceria selalu. Bagaimana abang pencen suka-suki dan makcik? Kamera. Makcik kamera ini hari apa khabar sayang? Sehat. Alhamdulillah sahabat. Sahabat, ini hari sebagaimana dijanjikan saya nak metik buah kedundung. Kita nak panen buah kedundung. Tapi saya bukan nak panen yang sebelah sini sahabat. Walau bagaimanapun saya nak tunjukkan. Bahagian sini ada juga pokok kedundung. Tapi dalam bahagian dalam ni semuanya ditanam di dalam pasu. Dan saya biasa buat orang kata jauh just only display lah. Ini bahagian dalam ni sebagai display. Saya jarang nak petik. Nanti kalau orang datang, kalau nak nanam, katakan nak tanam kedundung, saya tunjukkan saya ada jual benda dia. Kalau nak minta pun boleh juga. Jadi biar kaedah menanamnya saya semua letakkan di dalam pasu. Supaya orang kata tu kalau tak ada tanah nak tanam sepokok dua pun boleh lah juga. Okey sahabat, ini sayang kita nak tunjukkan yang bahagian sini ada yang dah masak-masak ni. Biasa digugur-gugur sayang. Yang ni nak petik ke tak? Petik lah bang, dah tua. Yang ni lah petik nanti sayang. Nanti kan kalau tak dipetik, nanti dia peraturan tua kat pokok. Tu yang ada biji tu. Yang itu tak apa dulu sayang. Yang itu buat. LPS ni memang suka menyimpan buah-buah lepas tu tak digunakan. Sayang. Okey sahabat, yang bahagian ini memang ada buah-buah dia. Walaupun tidak lebat tapi ada. Semuanya saya tanam di dalam pasu ni macam ni sahabat. Saya tanam di dalam pasu. Dalam pasu macam ni bila musim panas sahabatnya, saya tunjukkan sahabatnya. Bukan apa sahabatnya, bila musim panas macam ni kering sahabatnya. Kering sini tu pasu. Ini kering. Ni air dia tak ada air. Air tak ada ni. So tak adalah ni menyimpan untuk nyimpan nyamuk ke apa jentik-jentik tu tak ada. Setakat ni tak ada lah sahabatnya. So biasanya saya akan siram dia dan saya akan takungkan dia dan saya akan baja dia dengan baja Milagro ataupun baja kalau yang kalau perlu baja apa pasu buah saya baja. So ini macam ni lah. Walaupun di dalam keadaan yang kecil tapi dia tetap hidup. Tetap hidup hijau macam tu. Dan ada juga buah-buah ada sedikit buah dia macam tu. Saya buat orang Jawa kata buat perketan. Buat ada-ada. Buat orang kata just for display only. So selainnya kita tengok sayang, kita ada juga tanam pokok ni sayang. Pokok apa yang sayang nama dia? Selasihku sayang. Pokok selasihku sayang. Yang ini pokok jambu batu tanpa biji. Yang dah bertahun-tahun tak pernah berbuah. Saya tak pernah nampak dia berbuah sahabatnya, tapi tak apalah. Dia tak berbuah pun saya tak kecil hati. Saya ambil daunnya untuk keperluan dapur. Kalau kita nak masak telur pindang ke, atau kita nak masak daun betik ke, kita nak celup sama. Dan ada juga saya tanam sedikit apa saya ni? Ledek. Ledek. Dan yang lainnya lada lah. Majoriti lada, saya tanam lada macam ni. Saya tanam lada, juga yang kat sini lada. Lihat lada. Ini lada. Lada. Yang bawah ni, yang bahagian bawah ni saya sulam dengan what do you call this one? Daun kesum. Daun kesum. Kadang-kadang saya tanamkan juga dengan ni panggil peria. Peria buat pembenihan, buat semai dulu sayang. Peri putih kita dah tanam? Ini lah. Oh, dia tumbuh dah. Tumbuh sikit. Putih. Ada dua peri-peri tumbuh tu. Yang lainnya sahabat saya semaikan dengan ni. Apa ni saya ni? Lada. Lada dengan lada. Saya tanam Brian Brazil tapi rosaklah sahabatnya. Serangan apa saya ni? Ulat ke serangan ni? Tak tahulah. Bukan ulat kot. Serangan ulat ulat. Saya tanamkan juga dengan tambrik ataupun kunyit. Ini kebanyakan untuk biji lah. Untuk kita ambil daun dia. Untuk ambil biji pula. So sahabat ni kalau musim panas macam ni sahabat tengok ni daun-daun kuning ni berguguran. Kena sapu lagi. Macam ni memang dia hari-hari nak kena sapu sahabat. Memang taman. Namanya pun taman dalam lantai. Memanglah dia kena sapu sayang. Kalau dalam tanah kita tak
tak sibuk nak menyapu ini, tapi sebab dalam laman atau mozaik tak cantik so bolehlah kita buang. Dia kena kuning pasal kurang air ni. Tak juga sayang. Cukup air tapi panas lah. Panasnya amat sahabat macam ni. Tengoklah ladaku sahabatnya. Ini sepatutnya boleh dah dipetik sayang ni, tapi saya buat display dulu. Nanti lepas ni kita petik. Saya ada yang warna putih sayang warna putih dia dah mula menguning. Ini pokok kesan ni pun boleh dikemaskan. Ya, ini pun boleh dikemaskan. So, tanam balik. Ini kedondong dia mula berbunga-bungaan lagi So sahabat, ni saya ada juga pokok yang saya nak tanam dalam pasu ni, sebenarnya pokok banana ni. Tak sempat lagi, tak ada. So buah-buah kedondong yang ada dalam ini boleh kena petik bang. Pasalnya saudara dah gigit. Mana sayang? Ni bukan orang gigit situ. Ini tak sayang, ini tidak ni, tapi saya rasa saya tak nak petik. Saya nak sampul. Pelik betul. Saya nak sampul sahabat ni. Sayang pokok sebelah dalam ni. Sayang, saya nak sampul biar dia tak dapat makan, tapi saya nak biarkan, saya nak remain saya buah-buah di merah. Pelik betul saya tengok ni. Sejalah saya tak sukalah saya. Saya nak buat display. Saya berangan sangat kau dapat tanam macam ni cantik-cantik ni. Tengok ni buah. Ni sayang. Ni Nona je. Ini Nona tu. Sekarang tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Ini Nona. Ini pun ada Nona. So bahagian dalam ni, ini lada-lada saya sahabat ni. Ini pun kuning-kuning. Ini pun daun-daun dah mula kuning. Ini pokok lada ni pun dah boleh diharvest. Cantik lada ni. Tapi saya lebih suka untuk setakat ni saya buat apa kata? Orang Jawa kata petetan. Petetan ataupun telok-telokan lah. Just for display, for time being. Ini ciku kita tengah berbunga. Yes. Maka baja paksa tu adalah berhasil. Saya dah gunakan baja paksa buah. Saya paksa dia. Mesti dalam pasu sahabatnya. Jadi cuma bila dalam pasu tu kita perlu pastikan air dia mencukupi lah macam tu. Dalam pasu je sahabat yang saya tanam tu, dalam pasu ni. Pasu ni ada air ni. Nampak saya lelitkan. Tu saya penuhkan. So kebanyakan yang bahagian sini semua dalam pasu lah sahabatnya. Dalam pasu. Geram kedondong ni. Geram aja. Ini pun saya nak saya ni. Saya nak tak ganti lah bang, nanti dia berpeluh. Tak koyakkan sikit, lubangkan plastik supaya buah dia masak. Sebab apa makcik tu tanya yang dia nak yang masak. Siapa? Makcik saya. Tak boleh. So yang lainnya sahabat, semalam saya tanam pokok ni, bunga ni. Saya alih-alihkan pokok apa ni sebenarnya, bunga keladi ni. Ni. So musim panas ni saya buatlah juga pengalihan pokok ni. Daun-daun yang kat sini gemuk-gemuk lah bang. Ya ini kedondong ni buah. Lepas kita potong itu tu kan. Tu sahabat ni pun kedondong. Tapi saya tak petik sebab sini dalam compound rumah. Jadi saya jadikan dia sebagai orang kata tu ambil tu bang. Petetan. Besar tu. Ni sahabat ni. Kuah ni. Sahabat ni. Ni dia. Dia ni. Ni. Sahabat. Ni. Ni kadang-kadang ada yang 2 biji macam ni, ada yang tengoklah. Ni keadaan dia. Ni. Sikit-sikit lah. Dia bercampur dengan buah markisa. Campur dengan markisa. Saya jemput buah markisa. Tu je. Ini markisa dia. Ini sedap ni. Masam manis ni. So ni pokok ni. So okey sahabat, bila sampai kat sini, sahabat kita nak sambung. Kita memetik yang sebelah sini sayang. Okey, kita nak petik. Okey, so kita boleh offkan dulu video je. Kita sambung untuk video yang petik buah. Bagi sini. Sahabatnya, saya dah perhatikan dah banyak lah sahabat ni. Buah kedondong ni setiap hari dijatuhkan dengan ni. What do you call? Tikus ni, tikus saya pula. Tikus ni dia makan buah sahabat ni. Hari-hari dia buat macam ni sahabat. Hari-hari dah berpuluh-puluh biji, beratus-ratus biji dikerjakan dia. Macam ni lah Ini dia macam ni lah. Dia makan dia. So berkongsi rezeki dengan dia lah sahabat So jarang kita dapat makan macam ni. Jarang sangat kita dapat makan. Tinggal tangkai aja kebanyakannya. So macam tu tinggal mulus dengan tangkai. So ini hari saya nak harvest, saya nak petik saya dah bagi peluang lah sahabatnya dengan dia. Orang kata kita berkongsi jugalah rezeki dengan makhluk Allah yang lain. Betik-betik ni pun musim panas ni dah mula berkurangan.
ada juga sahabat-sahabat saya yang sempat merasakan buah dia. So yang bahagian bawah ni saya letak bunga-bungaan lah sahabat ya. Bunga-bungaan ni pun dah okey juga, panas Dalam panas pun saya siram. Cuma jambu air ni yang kebetulan ni merajuk sedikit. Dah hampir setahun dia tidak berbuah. Saya dah bagi baja buah juga, tapi tak nampak perkembangannya yang positif secara memberangsangkan. Walaupun ada juga putik-putik jambu ni. Saya nampak juga ada juga putik jambu ni sahabat. Ni ada juga putik jambu dia. Lebih kurang dia, tapi yang lain dia tak nampak lah sahabat ni. Yang lainnya tak nampak. Mata kasar saja saya tak nampak. So bawah dia saya letakkan dengan pokok-pokok renek supaya dapatlah kita merasai apa hasil ni. Termasuk juga dengan pucuk manis ada. Ini daun bird nest. Ini ada juga what do you call ni, tamrik, kunyit kunyit serai sahabat. Yang ini tak boleh dimakan lah, tanduk rusa, orkid dan sebagainya. So okey sahabat, saya bawakan sepintas lalu sebelum kita buat kerja-kerja memanen buah kedondong. Tangga dia saya dah sediakan. Tangga saya dah sediakan. Saya nak petik bahagian dalam sahaja. Bahagian dalam pula, bahagian luar sahaja. Ini daun keso, daun so ataupun daun pucuk belinjau. Dah muda-muda tapi tak dipetik. So okey sahabat, kita berhenti setakat ni dulu untuk sesi kebun bandar. Kebun bandar apa yang jadi pagi ini. Kita tengok kesuburan pokok saya. Saya mengukurkan ni, saya kongsikan apa yang jadi. Tu dia buah-buah dia yang dimakan dengan what you call tadi, saya sebut tadi. Ni macam ni sahabat, hari-hari dimakan ni sahabat. Yang tu hari-hari dia memakan dia. Saya tak dapat bahagian saya. Tinggal ni aja sahabat. So ini hari saya nak harvest dia. Okey, jom saya tunggu makcik kamera. Untuk kita harvest. Okey makcik kamera, kita nak harvest ni hari. Yang situ tak payah sayang. Biasa yang kat situ, kalau yang bahagian depan homestay tu sahabat, saya biarkan buah-buahan dia melayut supaya kadang-kadang ada penyewa tu yang berhajat nak makan, bolehlah petik. Macam tu lah. Saya adakan cili padi, cili api. So dia nak makan boleh petik. Yang nak makan ulam apa tu sayang? Ulam kaduk pun boleh juga. So ini hari kita nak petik buah jambu ni sayang. So, buah jambu, buah kedondong. Yang tinggi-tinggi tu sahabat. Macam tu lah sahabat. Saya tak pandai nak petik ke. Macam mana gaya tu kalau dah tinggi-tinggi sahabat. Dia bergaduh dengan pucuk apa tu sayang? Pucuk cermai. So kita nak petik ni je. Yang mana yang apa, yang termampu ni. So okey sahabat, kita kongsikan. Atas tu. Oh tak ada sayang, jangan buat macam tu. Kalau kena ikutkan makcik kamera, dia nak tebang je sahabat ni. Tapi rendahkan. Tapi saya kata sayang pula dia. Kesian pucuk, sebab apa pucuknya muda-muda. Cantik sayang lepas dibaja gitu. So okey sahabat, kita sambung ke cerita berikutnya. Okey. Okey sahabat, kita mulakan daripada kerja yang bawah ni. Ini pokok ni semua dalam pasu, yang masih dalam semayan dalam pasu. Jadi saya kena petik ni sebab apa? Kalau tak petik kat sini sayang, ini nak masuk rumah susah. Dia melayut buah yang ni. Jadi saya kurangkan supaya saya boleh tutup pagar dia. Saya tutup pagar senang. Bismillahirrahmanirrahim. Tegakkan sikit. Pokok dia macam ni, melayut-layut. Saya tegakkan sikit. Supaya senang dia nak tutup. So okey sahabat, kita petik yang belah sini semuanya memerlukan tangga. Saya akan gunakan tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillah. Saya mulakan daripada sini. Ni. Dia kenapa nak tak gaji bang batang yang tunjuk tu? Nanti, ya sahabat. Ni sedap seronok sahabat kalau musim memetik buah-buahan macam ni. Kena seronok macam ni. Tu dia.
Oh, pucut. Ha ni. Hebat. Oh. Okey. Kita mula sini pula. Okey, sini. Allah salah Siti Muhammad. Semua dia dah layu sayang. Tu berbunga tu. Dia buah, dia berbunga. Allah Akbar. Walaupun kecil tapi dia Tua dah. dah tua kuning. Saya terpaksa manjat lagi naik ke atas sambil saya buang dahan-dahan yang kering. Okey. Dan kemaskan mana yang lah. Okey. Buah kedondong ni kalau kita tak petik, dia tetap Keras boleh kat mana? keras. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Gunakan tenaga itulah mak. jantan ni, sahabat. Itulah makcik kamera suka kalau potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nampak? Nampak? Besar-besar buah itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allah. Ini saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aduh, best. Kalau peminat kedondong yang buat orang kata buat acar kedondong lah. Acar tu campuran buah kedondong sayang, bukan daripada kedondong semata. Dia kulit semata lah. Yang buat acar kedondong tu. Semata? Semata Oh, kedondong. semata. Acar basah sayang kan? Ha. Oh. Macam-macam acar timun, acar timun macam nenas ke. Gitu lah ceritanya. Ni abang, 3 biji ni bang. Mana sayang? Ini Dia sebenarnya pokok buah kedondong ni kalau dipetik, dia cepat, yang lain cepat besar. Tapi kita kalau depan-depan rumah macam ni, saya suka buat display macam masuk dalam kawasan yang dipenuhi dengan pokok buah-buahan. Walaupun pokok kedondong ni. Oh, pucuk. Okey. Kita Ke depan. ke depan. Kat sana tu tidak ada ya. Cari kan. Ini dulu. Yang challenging sahabat. Di sini pun dah boleh petik lah bang. Yang ini pun saya petik. Bang petik lah semua. Pasal daun dia kadang mengganggu lalu lintas. Yang macam ni saya petik terus sahabat. Sebab dia mengganggu laluan. Dan saya Potong dahan dia. nak potong dahan dia. Yang paling disukai oleh makcik kamera. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Adigan dia menyelit-nyelit bawah pokok ni. Okey. Saya petik sahabat. Yang ni saya petik sahabat ni. Alhamdulillah, bismillah. Yang ni pun saya petik. Sebahagian kita petik lah. Saya terus ke atas Okey sahabat. Okey. Ada buat rumah. Okey. Oh, cukup. Bodoh. Tak boleh diselamatkan. Tak boleh tamatkan. Oh, bagus je. Jatuh terus masuk dalam. Ada kalanya paksa jatuhkan gitu je sahabat. Sebab tu tak boleh pilih-pilih. Saya tak boleh pilih kasih.
Yang kat kepala abang, yang kat tu tinggi. Itu petik lah. Apa? Ha. Oh. Ni kan. Sekejap, saya stop sekejap, saya nak petik. Dia walaupun kadang-kadang ada yang 2 biji macam tu. Okay. So kalau macam ni kita biasa kita potong macam ni. Terus ni untuk mewujudkan dia punya Pucuk baru. Pucuk baru yang lebih efisien. So ni pun saya petik saya. So daun-daun ni sahabat ni kita tak buang dalam tong sampah tapi kita jadikan dia baju. Ni sahabat. Tu 2 biji tu. Kat dalam sikit. Okey. Okey, kita pusing kat sini. Badan saya terpaksa berpusing lagi sahabat. Saya dapat sana. Okey sahabat. Saya dalam ala-ala saya duduk di atas kerusi di pelaminan gitu teringat pula lagu Tak Sengaja. Bila lah nak siasat betul saya mau bernyanyi tu. Apa lagu macam ni? Lewat depan rumahmu, tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Apa lagu ni? Tenda biru tu kan. Tapi tak pandai nyanyi sahabat. Nak menghiburkan hati. Allah Akbar. Tadi yang tua, dia muda. Sayang tu tua tu. Yang sebelah sini apa petik semua cantik. Dahan sebelah sini. Sebab tu kalau kalau kita petik sayang Sebelah sini kita kena bekerja sama. Nak petik ada putik. Ada orang yang daripada bawah. Kalau kita daripada atas saja kita tak nampak sayang. Saya dah kau gambar ni kadang. Kadang tengok kat dekat kamera tak nampak buah je, kena tengok buah betul-betul. Oh, cok. Ini kecil Itu kecil. Kecil sangat. Dah tak ada. Allahu Akbar. Ini sahabat saya naik ke atas lagi. Kita tengok. Allahu Akbar. Ada dahan-dahan ni ada mereput. Baik. Pokok kedondong tu dahan dia reput sayang. Dia mudah reput. Aduh bang, ngeri. Saya pula yang. Allahu Akbar. Cantik. Abang ini kena petik lah bang. Ini kena abang muda, yang kita kata muda tu. Ini Oh, muda sangat. Tak ni yang kat sini. Ini. Muda Muda. Oh. Tapi kerana ikut arahan. Saya ikut arahan Makcik Chandra. Sebab nanti kalau tak ikut arahan dia kecil hati. Allahu Akbar. Yang ni sayang. Ni dia buah dia. Padahal dia jatuh kat sini sayang. Petik dia. Suruh dia petik. Dia kata dia. Petiklah sekali saya. Dia kata dia. Dia memetik ni. Dah bertaburan di bawah ni. Satu aktiviti. Dia dah pagi-pagi ni sahabat. Saya tak buat senaman pagi jogging ke apa. Saya buat panjat-panjat pokok kedondong macam ni lah dengan makcik kamera. Walaupun makcik kamera dia tak ambil itu gambar tapi penat juga tu. Memang tangan penat lah. Tegak. Ya, sebelah sini dia tak pernah merasa sayang. Memang tu. Ni hasil biji. Tak pernah merasa mana. Ni petik sebiji ni. Asyik dikerjakan dengan dia sayang. Mana ada. Ni sebiji je. Sahabat. Aduh ya Allah Tuhanku. Macam ni saya potong dia lah. Tak pernah merasa. Buah dia.
dimakan dengan dia lah. Pokok ni macam tak nak berhasil je. Apa kata kita potong dah. Itu makcik yang suka. Kita memang kena mempruning sahabatnya. Dalam bahasa tanian ni kita pruning. Kita pruning pokok-pokok ni sahabat ni. Ini pokok-pokok ni dia tak nak buah ni. Belum. Pokok apa ni sayang? Nona. Pokok nona ni saya nyambil tu sahabat, saya potong-potong macam ni. Dia kata macam ni nak berbuah. Saya punya dahan tu belum tua kata dia. Tengok ni, yang dah tua ni sahabatnya. Tak merasa saya pokok ni. Buah dia dipetik, dia dipetik tak. Dimakan dengan binatang sahaja. Binatang tu dia tak petik yang digigit ni. Gigit agak-agak dia tak ada ni. Agak tu terlepas lah dia. Dia tak ada perkataan petik yang tengok. Gigit. Dia kadang-kadang habis itu dia sahabat. Dia habis tangkai tu dia ganap dia. Dia tak kira dia buah tu masam ke apa, dia tak kira. Yang dia tahu dia makan. Okey sahabat, sambil tu saya kemaskan ataupun saya mempruning. Ini pokok kari ni. Kari potong mana nak bagi kedai? Kari ni saya potong, saya nak bawa pergi kedai. Saya nak bagi kawan saya. Ni pun ada. Tapi yang sana yang tua sebenarnya. Saya bagi sini. Sahabat. So, bolehlah daun kari ni. Dah kedai. Sedekah kat orang. Ni daun kari ni kita sedekah. So, ada lagi nak petik sayang? Kita stop sini bini. Sini jugalah ya. Sebab bahagian dalam tu macam susah saya nak memetik dia. Tapi macam si kena kot. Perasan. Masih kamera dia perasan nak petik nak. Padahal nak membuat dia juga. Okey, kita tengok dulu ya, sekejap ni. Kita sambung. Okey. Ya. Okey sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kat sini. Kita petik kedondong. Ni. Lepas tu saya nak panjat bahagian sini saya. Saya nak panjat macam ni cara dia. Okey Saya tengok. Allahu Akbar. Sahabat, dengan kekuatan, dengan kudrat kita sahabatnya, sedaya upayanya, yang bolehlah ya, semampunya sahabatnya. Jangan paksakan diri kalau kita tak mampu sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Hati-hati. Sayyidina Muhammad. Macam ni sahabat. Astagfirullahalazim. Sambil-sambil saya mengemaskan daun-daun kering ni, saya buanglah. Itu tak cantik ada daun-daun kering ni. Oh. Daun kering. Bahagian atas ni daun kering ni sahabat ni saya dah baja. Saya dengan baja Milagro dan saya tambahkan dengan baja paksa buah. Sekali jalan saya buat. Berserang beberapa hari ke minggu ke macam tu. Oh, nampak ni sahabat ni. Dia keluar pucuk muda. So dah daun-daun yang kuning tu saya buangkan. Saya bantulah. Saya tak suka saya tengok dia daun dia kering. Cik kamera kena mencari tempat berteduh sekejap. Pasal cuaca tu tak nampak. Ambil gambar tak nampak. Itu panas ya. Tak nampak. Nampak gambar dia saya. Betul nampak. Dia boleh nampak juga. So, okey sahabat, saya nak petik buah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dari sini saya. Tu. Sayang dekat. Nampak ya? Nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Yang menyambil kemasan yang kering. Dapat ni. Ini kecil besar ni saya petik je. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab jatuhkan aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh. Baik. Okey, besar. Bagian sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Saya nak beli pengait buah tu tapi mahal sangat. Pengait buah tu. Kalau saya banyak ikhlas tak apa juga. Yang kat atas tu bang, tinggi sangat. Allahu Akbar. Baik tu bang. Buah tu saya. Itulah, jangan tak boleh tu. Yang tak boleh macam tu, saya akan panjat daripada bahagian dalam sahabat. Saya akan panjat dia akan langgeng daripada. Pasal dia tinggi. InsyaAllah semua ada jalan dia ya. So okey sahabat, saya turun. Tadi saya daripada situ saya akan turun daripada sini pula Itu saya selakkan. Sekejap. Aduh. Mana bukan kamera, mana nak. Saya nampak apa? Tak. Okey sahabat. Saya tadi Kena. saya nak turun daripada sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Ni okey sayang Okey sahabat, doakan semuanya berjalan lancar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah. Dapat ini semua stamina ni kita belajar teknik-teknik ni masa kita kecil. Dan tua-tua ni kita tak dapat panjat pokok sahabat. Panjat pagar orang lah, panjat apa. Nanti orang kata nak mencuri pula kan. Macam itulah kaedah dia. So kita biasanya untuk mempercepatkan pergerakan kita. So okay, sayang, kita sambung balik ke sini sayang. Okey sahabat, inilah buah-buah yang jatuh berguguran bahagian bawah ni. Saya minta makcik kamera kutip lah sayang. Sayang, itu kutip dulu apa yang ada Yang bahagian bawah ni makcik kamera boleh bantu kutip lah So okey makcik kamera. Dia senyum dulu. nak bongkok. Ini sahabat ni. Dan ini nak kena kemas sayang ni. Kalau tak cantik. Macam tu. So makcik kamera akan kemas Alatan boleh tak? So cepet-cepet tak boleh sayang. Cepet-cepet tak boleh, dia tak kuat. Duduk. Dia caranya duduk. Duduk, dia jangan membongkok, duduk. Kerja kalau macam ni, kerjanya duduk. Macam tu. Nak bangun tak boleh bangun. Duduk. Duduk. Macam tu Sebenarnya senaman yang paling elok sekat sahabatnya kita duduk di atas lantai ke apa Kena buat sahabat Kalau tidak kita kemungkinan akan berlaku orang kata accident kerana jatuh tu dia lebih besar Kebanyakan warga emas ni banyak dia yang jatuh tu lebih tinggi Jatuh ke lantai tu lebih tinggi. So untuk mengelakkan dia jatuh sebenarnya daripada bawah tu kita dah mula berdiri boleh berdiri daripada ke atas untuk mengelakkan. Itu sebenarnya macam tu cara dia Jadi kita tak boleh orang kata kita tak boleh tidak, kita kena duduk sebab tu sembahyang tu ada dalam sembahyang kita kena duduk kita sujud kita bangun macam tu Itu kaedah dia yang ditunjukkan dah ada dalam Islam kaedah dia macam gitu. So rugilah kalau kita tidak duduk sesekali. So okey sahabat, kita kutip sambil rukuk mengutip bangun lepas tu tunduk sekali lagi kita bangun. Itu senaman Senaman ni walaupun dia tak nampak tapi satu senaman yang sangat bagus untuk kesihatan. Orang kata bubuh
So bahagian atas ni sahabat, berbalik kepada bahagian yang atas ni, banyak lagi sahabat ya, yang bahagian atas tu saya akan petik, tapi saya akan gunakan kaedah saya akan panjat pokok dia. Saya akan panjat ya, ini bahagian atas ni saya akan panjat. So okey sahabat, untuk panjat tu saya akan perlukan baldi sendiri. Nanti saya akan naik ke atas, saya akan panjat, lalu pokok ni saya akan panjat naik sini. Lepas tu saya akan naik sampai ke atas tu sahabat ya. So, tapi sebelum panjat kita habiskan dulu buah-buah yang di bahagian bawah ni. Okey sahabat, saya nak bantu makcik kamera mengutip buah-buah ni. Kita tambah sahabat, kita nak petik. Satu ni buat benda bertiga. Seorang ambil gambar, seorang metik, seorang mengemas. Video ni banyak lagi sahabat ni. Lepas petik ni kita akan basuh sahabat ni. Lepas tu kita akan kopek buah dia. Lepas kita akan buat penggaraman ataupun kita terus belah-belah, potong-potong ikut saiz yang kita perlukan. Lepas tu kita buat penggaraman. Lepas penggaraman kita buat apa sebenarnya? Penggulaan kita akan gulakan dan untuk tujuan yang selanjutnya. Okey sahabat, selesai bahagian yang bawah ni, nanti kita akan sapukan. Kita akan kemaskan dengan menyapu je sekali. So, untuk tujuan yang ni kita akan tengok. APSS akan cuba buat seterusnya. Saya gunakan tongkat ya sahabat ni, untuk mempermudahkan kita juga. Tak sampai kot. Apa nak letak tangga tu? Saya akan ada pokok-pokok bunga ni, saya akan ketepikan dulu. APSS suka tanam pokok bunga sahabat. So saya akan ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni. Tengok keadaan dia macam ni. Kadang dia boleh. Dia support juga. Okay sahabat, kita akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita lupa pula nak gunakan ini. Sahabat saya punya gunting tadi. Allah Akbar. Saya kan kadang manjat pokok ni, saya gunakan slipper sahabat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Boleh? InsyaAllah sahabat ni kita gunakan kita agak gunakan ni lah, kita punya apa, aerobatik. Oh, dia banyak dahan yang dah kering sahabat sebenarnya. Dah kering sayang dahan ni kan. Air tak sampai atas. Allah mesti Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aduh, hai. Ini pokok ni Cermai. Kita nak buat ni, nak potong ke apa? Potonglah bang. Potong ya? Saya potonglah sahabat ya. Daripada nampak kalau dia berbuah macam mana nak metik. Ya. Saya kurangkan dia. Ada lagi pokok kan? Ini pokok apa ni? Cermai. Pokok cermai sahabat ni. Ini pokok cermai saya ni. Ini pokok cermai saya potong. Saya nak semai balik. Tu yang tu tak potong lagi bang eh? Saya rasa saya potong sini. Ni saya potong sini. Okey, kita mulakan kerja-kerja memotong buah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gunakan baldi sahabat untuk mempermudahkan kerja-kerja.
Sambil kita dengar muzik. Beli surat apa lama. Baru balik lama. Sahabat, betul-betul Malaysia lah sahabat. Bunyi dia macam Cina sahabat. Tapi yang bawa lori, yang kutip sampah orang India. Pasal dia tak boleh bercakap macam tu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita petik je. Ini pun kita petik kan? Mana yang tu petik lah bang? Untuk memudahkan sahabat, saya pun petik secara orang kata meja. Habus habus yang apa yang terhabus maksimal. Untuk sini petik je lah. Nanti kan tak terpetikkan kita. saya nari saya ikut je makcik kamera turun. Walaupun hati saya kata Tak nak petik. Nasib lah hari ni. Allahumma salli. Nanti kalau tak dia petik, dia tua, siapa pula nak metik? Betul. Kan makcik yang berusaha terbang, dah tu tak ada. Dia nak nebang tu memang mudah sayang. Tapi bila kita nak membesarkan tu, jenuh. Aduh. Sebetulnya tangan makcik Keramat ni dah sakit ni. Leher pun dah tegang dah ni. Sekejap lagi sayang. Allah Akbar. Itu yang tua-tua lah bang. Tu je. Saya tak jatuhkan sahabat sebab saya nak mengelakkan daripada luka yang banyak. Kalau terluka nanti saya terpaksa Buang dia. saya terpaksa tak boleh diproses nanti. Oh ni penjuru ni ada segugus kat sini bang. Mana? Ni kat buka betik ni. Okey. Sekejap. Kita ke sini dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas kau jatuh ke bawah, seksa juga nak ngutip. Nantilah, tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bahagian sini banyak yang tak dipetik. Allahumma salli. Di sini. Tak nampak di sini. Tadi cari matahari ya. Ambil gambar jangan melawan sini. Saya ambil daripada dalam rumah. Dalam pagar. Kita tak nampak orangnya. Kita lepas dari pagar. Dari dalam pagar. Nampak. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ui. Segugus. Ada lagi? Yang sebelah sini nampak tak ada. Atas sikit tu ada tapi tinggi abang. Oh sebelah sana ada kepala abah tu. Yang sebelah ke jalan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang Allah. Lebat banyak di sebelah sini banyak lagi. Kita buat kerja ni tak boleh ikut jadual kan? Dekat dahan abang kat kepala abang tu yang sebelah sini. Lebat. Okey, kita dah dapat buah dia sayang. Okey, kita nak turunkan buah ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Dia sekarang. Sayang tengok. Ini sahabat saya dapat. Ni. Okey. So makcik kamera boleh ambil.
Aduh. Okey. 2 bauri. Okey sahabat. Selanjutnya saya nak petik buah yang bahagian ni. Tapi baldi ni dah penuh sayang. So yang ini tak payah pakai baldi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya terpaksa buat macam ni. Ataupun saya buat macam ni. Saya ada tak? Ada putik dia. Ada putik dia, sayang pula. Saya gunakan tangan hijau saya. Aduh. Saya menggunakan ikan asan, sahabat. Dahsyat tu. Tak tangkai tu tak apa-apa. Tak cantik. Tu kat kepala tu. 3 biji. Ada lagi buah yang tertinggal. Ini kita buat harvest habis-habisan. Yang atas Ini ada yang ni. Itu yang kat gugus tu. Dengan putik-putik dia. Terpaksa lah. Okey sahabat. Dah habis dah. Okey sahabat. Selesai sudah. Kita pergi harvest. Saya ambil tongkat tu bagi kat saya. Ya. Sahabat. Okey sahabat, selesai sudah. Kita buat kerja-kerja. Saya campakkan gunting kat bawah. So saya akan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk turun saya perlukan bantuan ataupun sokongan daripada ni pemegang-pemegang ni. Daripada pemegang saham ni. Saham pokok dia ni. Kita tak boleh, bedung kita tak boleh kuat ni kalau kita pegang. Oh, macam apa? Abang, aku tak apa? Itu jongkit lah bang. Okey, tak apa. Sebab saya gunakan Oh, ada pemaut ni. pautan daripada tongkat ni sahabat ni. Yang saya gunakan tongkat ni untuk mengimbangi berat badan saya Yang dah berat. Jadi tongkat ni penting sahabat untuk mengimbangi berat badan. So okey sahabat. Ada tambahan kerja sahabat ni. Saya tadi saya petik ni. Potong. Saya potong. Saya nak semai. Saya cuba. Saya tak nak tanam balik semula. Ini saya nak tanam balik semula. Okay. Yang buah-buahan ni siaplah. Sahabat, kita petik buah-buahan ni. Okey, kita kemaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bukan berikut saya. Ada banyak yang dalam Kenapa? masuk dalam. Dah kat mana? Ni atas sini lah, atas bawah. Oh, ni tu. Berapa meter?
Berhenti sekejap. Kita nak kedai dahulu. Kita nak hantar cap buah. Okey sahabat, selesai sudah. Kita buat kerja-kerja harvest lagi, kerja-kerja memanen sahabat Kita nak kena kemaskan juga. Yang bekas tanda-tanda, bukan tanda-tanda ni. Allah, pokok petik saya mati. Ini petik ni tumbuh pula, tak boleh tumbuh sini. Okeylah. So, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai sudah. Dapatlah dalam. Ada lagi yang kita kena bantu cari di sana. So, alhamdulillah dapat sudah buah kedundung yang kita panen hari ini. So, kita ucapkan terima kasih sahabat, terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Sambut dan salam sayang daripada Abang Picit Kesuki. Terima kasih atas sokongannya, maaf atas segala sokongannya. Maaf atas segala kekurangannya yang merepotkan. So, jumpa lagi. Assalamualaikum dah. Hai, bersih, dah kemas, dah tadi kan penuh dengan daun-daun, dengan buah-buahan. Lepas siap tu kita kena kemaskan pula supaya halaman rumah kita sentiasa kemas, bersih dan cantik. APSS masih dengan penyapu ajaib dia tu. Kan kemas kan? Kita pun berpuas hati, senang hati. Dengan ceria, tengok keliling kita yang kemas dan rapi. Okey. Nampak? Sudah. Cuaca pun dah mula mendung. Terus semangat. Dah pokok kita pun dah kemas. Cantik kan? Kemas kan? So, kita tidak membuat apa-apa projek hari ini.